Salam sejahtera semua, saya Dr. Moht Rizal. Terdapat beberapa kebenaran tentang makanan laut yang tidak diketahui oleh orang biasa dan saya percaya jika anda berusia lebih 60 tahun, perkara ini adalah lebih penting daripada yang anda sangkakan. Kerana apa yang dipercayai oleh ramai orang bahawa makanan laut sentiasa baik untuk kesihatan mungkin tidak selalunya benar. Para saintis di seluruh dunia sedang mendedahkan bukti baharu yang mengejutkan bahawa sesetengah jenis makanan laut sebenarnya boleh memanjangkan hayat anda, namun sesetengah yang lain pula secara senyap memusnahkan kesihatan anda tanpa anda sedari. Terdapat kajian menunjukkan bahawa 3,4 daripada warga emas sedang memakan jenis makanan laut yang mempercepatkan degenerasi sendi, meningkatkan tekanan darah dan demensia tanpa disedari. Dan apa yang lebih mengejutkan ialah terdapat sejenis makanan laut yang pada pandangan kasar kelihatan baik untuk kesihatan tetapi sebenarnya meningkatkan risiko demensia sehingga 29%. Sebaliknya, jenis makanan laut yang membantu mengurangkan keradangan sehingga 45% dan merangsang rawan untuk pulih sendiri tidak pernah disebut secara meluas. Industri makanan laut tidak mahu anda tahu tentang perkara ini. Kita akan bercakap tentang 4 jenis makanan laut yang ibarat ubat pemulihan tubuh untuk warga emas dan 4 jenis lain yang bertindak seperti racun di dalam pinggan makanan anda, terutamanya jenis paling berbahaya yang telah menyebabkan lebih 50,000 warga emas di Amerika terpaksa dimasukkan ke unit kecemasan setiap tahun. Manakala, jenis terbaik pula telah terbukti boleh mengurangkan usia biologi sehingga 15 tahun. Segala yang bakal anda ketahui adalah berdasarkan kajian sebenar, artikel saintifik yang telah disahkan dan kes-kes pesakit yang sebenar. Namun sebelum kita mendalami setiap jenis tersebut, cubalah tanya diri sendiri 2 soalan ringkas ini. Pernahkah anda berasa sakit sendi atau mudah terlupa sesuatu tanpa sebab yang jelas? Secara purata, berapa kali seminggu anda makan makanan laut? Segala pendapat anda amat bermakna bagi kami. Kami sedang membaca setiap mesej dan membalas dengan nasihat khusus yang sesuai untuk setiap orang. Jika anda mendapati video ini bermanfaat, sila type nombor 1 atau perkataan kesihatan di bawah. Itu adalah sumber motivasi yang paling bermakna buat pasukan kami dan jangan lupa untuk tekan butang suka, langgan saluran kesihatan warga emas dan kongsikan kepada orang yang anda sayangi ya. Sekarang, supaya anda tidak menunggu lebih lama lagi, mari kita mulakan segera dengan 4 jenis makanan laut yang dilarang sama sekali untuk disentuh oleh warga emas. Nombor 4, tiram mentah dari perairan panas. Risiko seperti mempertaruhkan nyawa. Tiram mentah adalah hidangan mewah bagi ramai orang, terutamanya apabila dimakan di restoran makanan laut. Mereka menyangka sedang menikmati kesihatan. Tetapi jika anda berusia lebih 60 tahun, makan tiram mentah dari perairan panas adalah seperti mempertaruhkan sistem imun, malah nyawa anda. Bahayanya adalah bakteria Vibrio vulnificus yang membiak dengan pesat di dalam air laut tropika dan subtropika seperti Teluk Thailand atau pantai selatan Vietnam. Bakteria ini bukan sahaja menyebabkan cirit birit tetapi juga merebak dengan cepat ke dalam darah, menyebabkan jangkitan darah sepsis yang berbahaya. Warga emas mempunyai sistem imun yang lemah jadi risiko mendapat penyakit teruk akibat jangkitan Vibrio adalah 80 kali lebih tinggi berbanding orang muda. Data daripada Pusat Kawalan Penyakit, CDC, Amerika Syarikat menyatakan, dalam tempoh 5 tahun, terdapat 422 kes jangkitan, di mana 96% kematian adalah dalam kalangan orang berusia lebih 60 tahun. Jika anda mempunyai penyakit asas seperti diabetes atau penyakit hati kronik, risikonya meningkat mendadak. Kadar kematian bagi kumpulan ini mencecah sehingga 52%. Gejala awal mungkin hanya rasa loya dan kembung perut selepas makan tiram. Tetapi dalam masa 24 jam, badan boleh mengalami menggigil, demam panas dan timbul ruam merah melepuh pada kulit, tanda jangkitan telah merebak ke dalam sistem peredaran darah. Vibrio akan membiak dengan pantas, menyerang organ-organ penting sehingga sistem imun tidak sempat bertindak. Jika masih mahu makan tiram, perkara paling penting adalah memasaknya sehingga masak sepenuhnya. Tiram yang direbus dalam air mendidih kira-kira 5 minit atau dipanggang sehingga cengkerang terbuka dan isinya masak sepenuhnya akan membunuh Vibrio. Pilihan yang lebih selamat adalah kerang atau kupang hijau yang dimasak yang membekalkan zinc dan vitamin B12 yang setara tanpa risiko tersebut. Saya teringat Pak Cik Bakar, 68 tahun, bekas pengurus bank di Kuantan.
Pada suatu hari, beliau menyambut ulang tahun perkahwinan di restoran makanan laut, memesan tiram mentah seperti biasa. Malam itu, beliau demam panas 40 darjah, menggigil. Isterinya bergegas membawanya ke unit kecemasan. Doktor mendiagnosis jangkitan Vibrio vulnificus. Walaupun diberi antibiotik, jangkitan yang teruk menyebabkan beliau mengalami kejutan septik, terlantar di ICU selama 2 minggu dan terpaksa memotong 3 jari kaki untuk menyelamatkan nyawa. Kini, Pak Cik Bakar tidak lagi menyentuh tiram mentah. Beliau memilih jenis yang dipanggang masak dan menasihati kawan-kawannya supaya berhati-hati dengan makanan laut mentah. Perkara ini bukan sekadar menikmati rasa, tetapi pilihan antara kelazatan sementara dan kesihatan jangka panjang. Nombor 3. Ikan tenggiri. Bahaya tersembunyi dalam ikan besar. Ikan besar seperti ikan tenggiri kelihatan sangat menyelerakan di pasar atau restoran. Tetapi bagi warga emas, ikan tenggiri umpama bom jangka yang mengumpul dan memusnahkan sistem saraf secara perlahan-lahan tanpa disedari oleh ramai orang. Ikan jenis ini adalah ikan pemangsa, berada di puncak rantaian makanan laut, memakan banyak ikan kecil dan mengumpul merkuri dalam bentuk methyl mercury, bahan beracun secara langsung kepada otak. Bagi besar yang tubuhnya semakin lemah dan otak lebih sensitif, pengumpulan merkuri akan mempercepatkan degenerasi otak yang serius. Kajian dari sebuah universiti di Malaysia yang memantau lebih 1,200 warga emas menunjukkan mereka yang makan ikan tenggiri secara kerap setiap minggu mempunyai kadar penurunan daya ingatan 30% lebih cepat berbanding kumpulan yang mengelakkan makanan laut tinggi merkuri. Apa yang mengejutkan adalah kepekatan merkuri dalam darah kumpulan yang makan ikan tenggiri secara purata mencecah sehingga 11.2 ppm, 2 kali ganda had selamat pertubuhan alam sekitar. Gejala seterusnya datang secara senyap. Pada mulanya, tangan mungkin sedikit menggeletar ketika memegang gelas air, kemudian mula lupa perkara-perkara kecil. Akhirnya, merkuri boleh menyerang saraf periferi, menyebabkan kebas kaki dan tapak kaki yang kronik seperti dicucuk jarum atau rasa seperti berdiri di atas tilam lembut. Jika masih mahu mendapatkan omega 3 daripada ikan laut, saya sarankan anda beralih kepada ikan selar atau ikan salmon layer. Kandungan merkurinya 75% lebih rendah daripada ikan tenggiri tetapi masih mengekalkan nutrisi sepenuhnya. Atau pilihlah ikan sardin kerana semakin kecil ikan, semakin selamat daripada merkuri. Jika sudah makan ikan tenggiri secara kerap beberapa bulan lalu, saya sarankan anda pergi berjumpa doktor untuk memeriksa logam berat dalam darah, terutamanya merkuri. Jika dikesan nilai yang tinggi, masih ada cara menyah toksik dengan terapi chelation, tetapi perlu difahami bahawa sesetengah kerosakan saraf tidak boleh dipulihkan. Saya ada satu contoh menyedihkan tentang Puan Hawa, 71 tahun, bekas guru bahasa Melayu di Pahang. Beliau sangat gemar stik ikan tenggiri panggang, makan setiap hari, Selasa dan Jumaat kerana menyangka ia baik untuk jantung. Tetapi selepas 6 bulan, tangannya mula lemah, kerap menjatuhkan barang dan lupa nama anak cucu. Kadang-kadang beliau terjatuh sendiri, walaupun lantai rata. Anak perempuannya menyedari keanehan itu dan membawanya berjumpa doktor. Keputusan ujian darah menunjukkan pengumpulan merkuri setinggi 18.5 ppm melepasi tahap keselamatan yang membimbangkan. Puan Hawa telah menjalani proses penyingkiran logam berat selama 3 bulan dan beralih kepada ikan sardin sebagai ganti. Kini, keupayaan keseimbangannya sudah lebih baik tetapi sebahagian ingatannya masih belum pulih sepenuhnya. Sekarang beliau berkongsi pengalaman di Kelab Warga Emas menganjurkan kelas memasak hidangan ikan laut tanpa merkuri supaya ramai kawan-kawannya tidak perlu melalui jalan yang sama sepertinya. Nombor 2, udang import murah, sambal protein yang menyimpan racun berbahaya. Udang import dari Asia Tenggara kelihatan seperti pilihan ekonomi untuk hidangan warga emas, tetapi di sebalik harga murah itu terdapat kebenaran yang lebih gelap daripada air kolam ternakan. Lebih 90% udang yang dijual di pasaraya Malaysia datang dari ladang industri di Vietnam, China, Thailand, di mana undang-undang hanyalah sekadar nasihat. Banyak ladang di rantau ini telah menjadi tempat pengeluaran hasil laut yang kelihatan seperti kilang pemprosesan, tetapi sebenarnya adalah kolam air sisa gergasi yang penuh dengan bahan kimia terlarang. Pertubuhan Perlindungan Pengguna Amerika Syarikat mendapati 60% sampel udang import tercemar dengan bahan terlarang seperti chloramphenicol yang boleh menyebabkan kegagalan sumsum tulang membawa maut dan nitroforans, bahan penyebab kanser. Bagi orang berusia lebih 60 tahun yang sistem imunnya semakin lemah, bahan-bahan ini bukan sahaja menyebabkan penyakit, tetapi juga secara langsung memusnahkan keupayaan melawan patogen dari dalam. Persekitaran di ladang-ladang tersebut juga tidak ubah seperti mimpi ngeri. Lebih 100 ekor udang disesakkan dalam ruang seluas 1 meter persegi di dalam kolam yang tercemar dengan sisa buangan manusia dan haiwan. Supaya udang dapat hidup, penternak kerap menggunakan koktel antibiotik,
racun perosak dan hormon pembesaran yang dicampur ke dalam air. Kajian dari Texas menganalisis 342 sampel udang import dan menemui 162 jenis bahan kimia veterinar, termasuk 11 jenis yang dilarang sepenuhnya dalam pengeluaran makanan untuk manusia. Bahan-bahan ini akan perlahan-lahan terkumpul dalam hati dan buah pinggang, organ-organ yang berfungsi semakin perlahan apabila kita menua. Kesannya tidak datang serta-merta, tetapi berlaku secara berterusan. Loya kronik, ruam tanpa sebab yang jelas, dan keletihan kronik yang tidak hilang walaupun sudah cukup rehat. Apa yang menakutkan ialah apabila diambil secara berterusan selama berbulan-bulan, risiko jangkitan rintangan ubat akan meningkat sehingga 4 kali ganda. Pilihan yang lebih selamat adalah udang liar dari Teluk Meksiko atau pantai Atlantik. Walaupun harganya 3 kali ganda lebih mahal, tetapi tidak mengandungi bahan kimia terlarang dan memberikan rasa udang liar yang asli. Jika bajet terhad, anda boleh membeli dalam jumlah sedikit tetapi kualiti lebih baik. Udang liar beku selalunya masih mengekalkan nutrisi yang baik dan lebih murah daripada udang segar yang berisiko. Encik Bakri, 66 tahun, bekas penjawat awam di Johor, pernah terpedaya dengan udang murah. Beliau membeli udang import setiap minggu kerana melihatnya sebagai sumber protein yang menjimatkan. Selepas 8 bulan, beliau mula mendapat jangkitan kulit yang tidak bertindak balas terhadap antibiotik. Doktor buntu selama berbulan-bulan sehinggalah Encik Bakri menyebut tentang tabiat makan udang setiap minggu. Ujian darah mengesan kandungan chloramphenicol yang tertinggal dalam badan tinggi secara luar biasa. Bahan ini telah memusnahkan keupayaan penghasilan sel darah putihnya, menyebabkan tubuh tidak dapat melawan jangkitan. Selepas lebih 4 bulan pemulihan, kini beliau beralih kepada membeli udang liar beku dari sumber yang dipercayai sebulan sekali pada majlis istimewa. Parut pada lengan akibat jangkitan masih ada, menjadi tanda peringatan daripada hidangan murah yang dibayar dengan kesihatan. Nombor 1, ikan talapia ternak, musuh senyap di pinggan makan warga emas. Ini adalah jenis makanan laut di tangga teratas yang secara senyap memusnahkan kesihatan warga emas tanpa disedari. Ikan talapia ternak. Ikan talapia yang dijual berleluasa di pasar raya dan pasar selalunya diiklankan sebagai sumber protein murah dan selamat, tetapi kebenarannya adalah sebaliknya. Nisbah omega 6 berbanding omega 3 dalam ikan talapia ternak setinggi 11,1, sedangkan tubuh kita memerlukan nisbah seimbang kira-kira 1,1. Ketidakseimbangan ini adalah salah satu faktor penyebab keradangan kronik dalam tubuh, memburukkan lagi gejala penyakit warga emas seperti osteoartritis, penyakit jantung dan Alzheimer. Para doktor dari sebuah universiti perubatan di utara Malaysia mendapati bahawa makan ikan talapia ternak meningkatkan indeks keradangan dalam darah lebih tinggi daripada makan daging bakon atau hamburger. Apa yang lebih membimbangkan lagi adalah asal-usul ikan-ikan talapia ini. Ia sering diternak dalam kolam semen yang sempit di China dan diberi makan campuran jagung, hampas kacang soya dan najis ayam. Ya, anda tidak salah dengar. Najis ayam adalah ramuan utama dalam makanan ikan talapia kerana ia murah dan membantu ikan membesar dengan cepat. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat memeriksa kurang daripada 2% ikan talapia import, bermakna kebanyakan bahan toksik terlepas daripada pemeriksaan sehinggalah pengguna mula mengalami masalah kesihatan. Kajian dari sebuah universiti perubatan di Malaysia juga mendapati bahawa dalam 200 sampel ikan talapia ternak yang diperiksa, terdapat kandungan dioksin, bahan penyebab kanser dari industri, setinggi 11 kali ganda berbanding piawaian yang ditetapkan oleh Pertubuhan Perlindungan Alam Sekitar. Bagi warga emas yang sistem penyingkiran toksinnya semakin lemah, bahan-bahan ini akan terkumpul dengan cepat dalam lemak dan organ dalaman. Akibatnya bukan sahaja sakit sendi biasa, tetapi juga termasuk sindrom kabus otak, penurunan daya ingatan dan tekanan pada sistem kardiovaskular boleh menjadikan setiap hidangan satu risiko. Jika anda benar-benar sayangkan kesihatan anda, saya nasihatkan anda beralih kepada ikan layar seperti ikan rockfish dari Pasifik atau ikan salmon layar dalam tin. Sumber omega 3 sebenar yang anda tidak perlu risau tentang sisa toksik. Saya pernah mempunyai seorang pesakit yang makan ikan talapia ternak 4 kali seminggu kerana percaya beliau sedang mengikut nasihat kesihatan. Tetapi hanya selepas 1 tahun, sendinya sakit sehingga tidak dapat melakukan aktiviti yang digemarinya lagi. Keputusan ujian darah menunjukkan indeks keradangan CRP melonjak naik ke 28 mg L, sedangkan nilai normal sepatutnya kurang daripada 3.
Selepas menyingkirkan ikan tilapia daripada menu dan beralih kepada ikan liar dalam masa 6 bulan, indeks keradangan turun sehingga 85% dan beliau telah kembali menjalani kehidupan harian hampir seperti biasa. Kini, beliau kerap bercakap dalam perjumpaan warga emas dan sentiasa memberi amaran bahawa ikan tilapia ternak umpama rokok dunia makanan laut. Jika anda sudah menonton sampai di sini dan merasakan keseluruhan kandungan, membantu anda melihat diri sendiri dengan lebih jelas, jemput anda type nombor 2 di ruangan komen atau boleh tuliskan perasaan anda sekarang. Jika belum langgan, jangan lupa tekan subscribe dan hidupkan loceng notifikasi supaya tidak terlepas video kami yang seterusnya. Sokongan anda adalah sumber motivasi yang besar buat kami. Kerana setiap message, setiap tontonan memberikan kami tenaga untuk menghasilkan video yang mesra, bermanfaat dan menyebarkan harapan kecil ke hati ramai orang lain. Mari kita sama-sama berjalan di jalan ini. Kita baru saja menganalisis dengan jelas 4 jenis makanan laut berbahaya yang patut dielakkan oleh orang berusia lebih 60 tahun. Kerana walaupun kelihatan segar dan sedap di luar, tetapi menyimpan banyak risiko kesihatan. Jadi jika dilihat dari sudut lain, adakah jenis makanan laut yang benar-benar patut dimakan? Bukan sahaja selamat, tetapi juga membantu memulihkan tubuh untuk warga emas. Dalam bahagian seterusnya, kita akan sama-sama meneroka 4 jenis makanan laut yang patut ditambah ke dalam menu mingguan untuk membantu melindungi jantung, menjaga sendi dan mengekalkan kecerdasan otak selama mungkin. Nombor 4, ikan sardin Pasifik. Ikan kecil yang menyimpan harta karun kesihatan untuk warga emas. Jangan biarkan rupa biasa ikan sardin menipu anda, kerana jenis ikan ini adalah harta karun nutrisi yang amat sesuai untuk warga emas. Ikan sardin mempunyai kalsium yang lebih mudah diserap daripada susu, lebih banyak vitamin D daripada bijirin tambahan, lebih banyak coenzyme Q7 daripada produk suplemen yang mahal. Kalsium dalam ikan sardin istimewa kerana ia datang bersama tulang lembut yang boleh dimakan. Hanya satu hidangan sudah membekalkan sehingga 35% keperluan kalsium harian. Yang penting, kalsium ini turut hadir bersama vitamin D dan fosforus dalam nisbah yang sesuai, membantu tubuh menyerap dengan baik tanpa meningkatkan risiko batu karang seperti kalsium dalam bentuk pil. Dalam satu kajian oleh sebuah universiti di utara Malaysia yang memantau 1,000 wanita pasca menopause, mendapati bahawa kumpulan yang makan ikan sardin 2 kali seminggu mempunyai ketumpatan tulang meningkat sehingga 4% setiap tahun, manakala kumpulan yang mengambil suplemen kalsium tidak menunjukkan sebarang perubahan. Satu lagi keistimewaan ialah ikan sardin berada di hujung rantaian makanan, hanya memakan plankton jadi hampir tidak mengumpul merkuri. Agensi Pelindungan Alam Sekitar, APA. Amerika Syarikat pernah memeriksa dan mendapati tahap merkuri dalam ikan sardin 90% lebih rendah daripada had selamat FDA. Ini bermakna kita boleh makan ikan sardin setiap hari tanpa perlu risau tentang sisa toksik. Mengenai omega 3, ikan sardin mempunyai EPA dan DHA berkualiti tinggi setara dengan ikan salmon, tetapi harganya jauh lebih murah. Daripada hasil pemantauan 800 warga emas Malaysia selama 5 tahun oleh kumpulan penyelidik dari Hospital Besar Kuala Lumpur, mendapati bahawa mereka yang kerap makan ikan sardin mempunyai risiko penyakit kardiovaskular berkurang sehingga 38% dan skor daya, ingatan serta fokus meningkat 15%. Rahsianya terletak pada nisbah EPA dan DHA dalam ikan sardin, sangat sesuai dengan otak yang mula mengalami degenerasi mengikut usia, membantu memulihkan dan mengekalkan fungsi sistem saraf dengan berkesan. Jika mahu memilih untuk membeli, sebaiknya pilih ikan sardin liar yang dibungkus dalam minyak zaitun atau air, elakkan jenis yang dibungkus dalam minyak kacang soya yang banyak omega 6 dan boleh merangsang keradangan. Anda boleh lenyekkan ikan sardin dengan mentega untuk dijadikan sapuan roti, gaul dengan pasta atau makan bersama biskut cracker sebagai snack yang menyihatkan otak. Jika belum biasa dengan tekstur ikan sardin, boleh mulakan dengan jenis yang sudah dibuang tulang dan kulit, kemudian perlahan-lahan beralih kepada makan seekor penuh untuk mendapatkan nutrisi lengkap. Satu contoh jelas ialah Encik Tai, 73 tahun, bekas pekerja pos yang mengalami osteoporosis teruk. Doktor pernah memberikan ubat bisphosphonates yang mahal, tetapi ubat itu menyebabkan beliau sakit perut yang amat sangat. Pakar pemakanan menasihati beliau supaya mencuba makan ikan sardin. Pada mulanya, Encik Tai ragu-ragu, tetapi kerana tiada jalan lain, beliau memutuskan untuk mencuba dengan memasukkan ikan sardin ke dalam sandwich setiap tengah hari. Selepas 6 bulan, keputusan imbasan tulang menunjukkan ketumpatan tulang meningkat 3%, satu langkah kemajuan pertama dalam masa 5 tahun. Tahap vitamin D dalam darah kembali normal tanpa perlu mengambil suplemen vitamin dan sakit lehernya juga berkurang dengan ketara.
Kini pada usia 76 tahun, Ensik Tai masih berjalan dengan pantas, tidak perlu makan ubat dan malah mengajak kawan-kawan bermain kadnya untuk sama-sama makan ikan sardin setiap hari. Mereka menggelar kumpulan mereka, Kelab Ikan Sardin, dengan senyuman dan kesihatan yang bertambah baik dengan jelas. Nombor 3. Ikan salmon liar Alaska. Ikan mahal tetapi umpama ubat panjang umur. Apabila bercakap tentang ikan salmon, ramai mungkin tidak tahu bahawa ikan salmon ternak dan ikan salmon liar berbeza bagaikan langit dan bumi seperti kereta Ferrari dan basikal buruk. Ikan salmon liar dari Alaska bukan sekadar hidangan mewah tetapi juga umpama sejenis ubat dari alam semula, jadi yang berenang menentang arus untuk membaiki secara langsung kerosakan dalam tubuh warga emas. Warna merah pekat pada daging ikan salmon liar adalah disebabkan oleh astaxanthin, sejenis antioksidan yang 6,000 kali lebih kuat daripada vitamin C. Apa yang penting ialah ia boleh menembusi halangan darah otak yang tidak dapat dilakukan oleh kebanyakan antioksidan lain, justeru membantu melindungi sel saraf daripada tekanan oksidatif dengan berkesan. Satu kajian dari Jepun yang memantau 500 warga emas selama 8 tahun menunjukkan mereka yang makan ikan salmon liar sekurang-kurangnya 2 kali seminggu mempunyai kadar degenerasi otak 40% lebih perlahan berbanding kumpulan yang tidak makan. Satu lagi ciri istimewa ialah kandungan selenium dalam ikan salmon membantu menyokong fungsi tiroid yang selalunya merosot mengikut usia dan bekerjasama dengan omega 3 untuk mengurangkan tahap keradangan dalam tubuh. Kajian dari UCLA mengesahkan bahawa warga emas yang memakan ikan salmon liar mempunyai tahap protein radang C-reactive protein 50% lebih rendah berbanding orang yang makan ikan salmon ternak. Selain itu, ikan salmon liar juga membekalkan vitamin D setinggi 1,000 unit antarabangsa setiap hidangan, lebih mudah diserap daripada vitamin tambahan dan memainkan peranan penting dalam tulang, sistem imun dan fungsi otot. Kajian dari Norway juga mendapati bahawa makan ikan salmon liar membantu mengurangkan risiko jatuh pada warga emas sehingga 23% kerana otot berfungsi lebih baik berkat vitamin D yang diserap secara semula. Jadi, jika mahu memilih jenis terbaik, carilah baka Copper River Sockeye atau King Salmon dari Alaska kerana ia mempunyai kandungan omega 3 tertinggi dan bahan pencemar terendah. Cara memakannya juga tidak susah. Boleh dipanggang ringkas dengan lemon, dipanggang dengan herba atau buat ikan salmon goreng daripada jenis dalam tin. Nasihat saya adalah cuba makan 2 kali seminggu, setiap kali 60 gram untuk mencapai kesan terbaik. Kisah Puan Hang, 70 tahun adalah satu kes yang menakjubkan. Beliau didiagnosis menghidap masalah penurunan daya ingatan peringkat awal dan ubat-ubatan yang diberikan telah menyebabkan kesan sampingan yang serius. Anak perempuannya telah mencari pilihan lain dan memutuskan untuk memberi ibunya mencuba makan ikan salmon liar dari Alaska 4 kali seminggu. Dalam masa 2 bulan pertama, mereka menyedari perubahan yang ketara. Beliau bercakap dengan lebih lancar, emosi lebih stabil dan mula mengingati semula kisah tentang cucu-cucunya. Selepas 1 tahun, imbasan otak menunjukkan keradangan berkurang dan peredaran darah dalam otak lebih baik. Walaupun tidak sembuh sepenuhnya, tetapi proses degenerasi telah menjadi perlahan dengan ketara. Kini, beliau mengajar memasak di pusat warga emas dan hidangan istimewanya ialah ikan salmon liar yang dipanggilnya makanan otak untuk orang yang bijak. Nombor 2, kupang hijau New Zealand, kuasa anti radang untuk lutut warga emas. Kupang hijau, green lip mussel, yang hanya tumbuh di perairan sejuk New Zealand, bukan sekadar makanan laut biasa, tetapi merupakan salah satu hadiah dari alam semula, jadi yang mempunyai keupayaan anti radang paling kuat di dunia. Para penyelidik dan syarikat farmasutikal besar telah melabur banyak untuk cuba mengekstrak bahan istimewa daripada kupang jenis ini, tetapi masih belum dapat meniru ciri-ciri semula jadinya yang sebenar. Dalam kupang jenis ini, terdapat sejenis asid lemak omega 3 istimewa dipanggil ETA, eicosapentaenoic acid, yang tidak ditemui dalam makanan lain dan mempunyai keupayaan mengurangkan radang 200 kali lebih kuat daripada minyak ikan biasa. Kajian dari Australia yang menguji ke atas lebih 400 pesakit osteoarthritis menunjukkan selepas menggunakan ekstrak kupang hijau selama 12 minggu, kesakitan berkurang secara purata sehingga 89% dan keupayaan pergerakan bertambah baik sehingga 91%. Glukosamin dan chondroitin yang sedia ada dalam kupang, jenis ini juga berada pada nisbah yang sesuai untuk membaiki rawan dalam sendi. Selain itu terdapat GAGs, glycosaminoglycans, iaitu komponen yang serupa dengan cecaya sendi manusia, membantu menghasilkan rawan baharu sambil anda menikmati hidangan yang lazat. Hasil kajian di New Zealand yang memantau lebih 300 warga emas yang menghidap osteoarthritis lutut menunjukkan 45% kumpulan yang kerap makan kupang hijau mempunyai pembentukan rawan baharu, perkara yang sebelum ini dianggap hanya boleh berlaku selepas pembedahan.
Kupang hijau juga membekalkan zat besi dalam bentuk yang lebih mudah diserap oleh tubuh berbanding daging merah, membantu mengurangkan anemia, masalah yang biasa berlaku pada 1 daripada 4 warga emas. Pada masa yang sama, ia juga membekalkan mangan yang diperlukan untuk pembentukan tulang dan tembaga yang membantu merangsang penghasilan kolagen semula jadi. Jika tiada kupang segar, sebaiknya beli jenis beku yang diimport terus dari New Zealand atau pilih produk suplemen yang dipercayai. Cara masakan yang sedap dan mudah seperti merebus kupang dengan wain putih dan bawang putih, masukkan ke dalam pasta atau buat sup kupang panas. Disarankan makan 2 kali seminggu untuk menjaga lutut atau tingkatkan kepada setiap hari semasa sendi sedang radang akut. Apabila membeli kupang segar, pilihlah yang kulitnya berwarna hijau terang dan masih tertutup rapat. Jangan guna yang kulitnya terbuka kerana sudah rosak. Kisah Encik Min, 67 tahun, bekas ketua tapak pembinaan di Kuala Lumpur, adalah contoh yang wajar direnungkan. Beliau terpaksa bersara awal kerana sakit lutut yang teruk. Berjalan ke peti surat pun sakit sehingga tidak tertanggung. Doktor telah menetapkan tarikh pembedahan menggantikan sendi lutut, tetapi sebelum hari pembedahan, ahli fisioterapi menasihati beliau supaya mencuba makan kupang hijau. Encik Min pun memesan kupang beku dari New Zealand untuk dimakan setiap hari kerana tiada apa lagi yang rugi. Selepas 6 minggu, beliau membatalkan pembedahan kerana kesakitan berkurang sehingga 75% dan sudah boleh berjalan-jalan dengan anjingnya semula. Selepas 6 bulan, filem X-ray menunjukkan celah sendi bertambah, membuktikan pembentukan rawan baharu. Kini pada usia 71 tahun, Encik Min membuka sebuah kedai kecil mengimport kupang hijau untuk membantu pesakit yang menghidap sakit sendi sepertinya dahulu. Beliau sudah tidak mengambil ubat tahan sakit selama lebih 4 tahun. Nombor 1, sotong gurita Mediterranean, makanan laut pemulih otak dan otot. Ini adalah jenis makanan laut di tangga teratas yang boleh mengubah kesihatan warga emas dengan menakjubkan. Sotong gurita gergasi yang ditangkap dari Laut Mediterranean bukan sekadar makanan biasa, tetapi ia adalah sistem pemulihan otak dan otot yang baru mula difahami secara mendalam oleh para saintis. Sotong gurita ini mempunyai 8 tentakel. Setiap tentakel adalah sumber bekalan nutrien yang kuat, membantu melawan degenerasi sistem saraf dan mengurangkan kehilangan jisim otot pada warga emas. Apa yang penting ialah sotong gurita membekalkan protein lengkap tertinggi per kalori berbanding semua jenis makanan laut, mempunyai cukup 9 asid amino penting mengikut nisbah yang sesuai dengan tubuh warga emas. Selain itu, ia juga mempunyai kandungan taurina 16 kali lebih tinggi daripada ikan salmon yang berkesan mencegah kegagalan jantung, satu keadaan yang biasa berlaku pada orang berusia lebih 60 tahun. Kajian daripada pakar kardiologi di Jepun menunjukkan warga emas yang makan sotong gurita secara kerap setiap minggu mempunyai risiko menghidap penyakit jantung 60% lebih rendah dalam tempoh 10 tahun. Sotong gurita juga kaya dengan tembaga yang diperlukan untuk penghasilan neurotransmitter dalam otak seperti dopamin dan serotonin yang memainkan peranan langsung terhadap daya ingatan dan emosi. Malangnya, lebih 70% warga emas Malaysia kekurangan mineral ini. Kumpulan penyelidik dari sebuah universiti di selatan telah membuat tinjauan di kampung nelayan pesisir pantai di Terengganu dan Kelantan dan mendapati nelayan warga emas yang menangkap sendiri sotong gurita untuk dimakan setiap hari. Mempunyai skor ujian daya, ingatan 45% lebih baik berbanding warga emas di bandar. Para saintis percaya sebahagiannya adalah disebabkan oleh jenis-jenis peptida khas dalam sotong gurita yang merangsang rembesan hormon tumbesaran, membantu melambatkan proses pengecutan otot selepas usia 60 tahun. Satu kajian lain di Malaysia yang memantau 200 warga emas menunjukkan mereka yang makan sotong gurita 2,3 kali seminggu secara berterusan selama 6 bulan mempunyai jisim otot meningkat secara purata 12% dan kekuatan genggaman tangan bertambah baik sehingga 30% tanpa perlu mengubah cara senaman. Sotong gurita juga membekalkan vitamin B12 setinggi 600% keperluan harian berserta bahan-bahan yang membantu penyerapan yang sangat berguna untuk warga emas yang asid perutnya berkurangan mengikut usia. Untuk memasak sotong gurita bagi mendapatkan kesan tertinggi, disarankan memilih jenis yang ditangkap liar, dibekukan semalaman untuk mengurangkan liatnya, kemudian direnih dengan sos tomato, dipanggang dengan minyak zaitun dan lemon atau dimasak cara Malaysia dengan lada hitam dan kicap. Bagi mereka yang belum biasa dengan kekenyalannya, disarankan bermula dengan sotong gurita kecil dahulu. Disarankan makan seminggu sekali untuk membantu menyuburkan otak dan mengekalkan otot yang kuat. Saya masih ingat dengan jelas kisah Puan Sao, seorang bekas pakar psikiatri berusia 72 tahun yang mula menjadi pelupa sehingga tidak berani menerima pesakit.
Keputusan MRI menunjukkan kawasan hipokampus otaknya mula mengecut, tanda awal penurunan daya ingatan. Puan Saw pun mula mengkaji nutrisi secara mendalam sehinggalah menemui manfaat sotong gurita. Beliau mula makan sotong gurita panggang 3 kali seminggu, diajar resipi tradisional oleh jiran yang berasal dari Pantai Timur. Selepas 4 bulan, daya ingatan Puan Saw bertambah baik dengan jelas dan selepas 1 tahun, imbasan otak baharu menunjukkan hipokampus telah berkembang semula, membuatkan doktor yang merawatnya sangat terkejut. Kini pada usia 75 tahun, Puan Saw masih bekerja dalam bidangnya dengan ketajaman fikiran yang melebihi setengah orang muda. Beliau juga menulis sebuah buku bertajuk 8 Tentakel Pemulih Otak untuk berkongsi panduan dengan warga emas di seluruh negara. Beliau percaya bahawa sotong gurita bukan sahaja membantu meningkatkan daya ingatan, tetapi juga membantu mendapatkan semula maruah kehidupan panjang umur yang berkualiti. Apabila usia meningkat, terutamanya selepas usia 60 tahun, tubuh kita tidak akan memaafkan kesilapan kecil seperti dahulu lagi. Walaupun hanya beberapa hidangan yang tidak sesuai atau beberapa malam tidak cukup tidur, perkara-perkara ini boleh memberi kesan serta-merta kepada jantung, otot dan otak. Tetapi pada masa yang sama, jika kita memilih perkara yang baik untuk kesihatan dengan betul, tubuh pada usia ini juga bersedia untuk bertindak balas dengan lebih pantas daripada yang dijangkakan. Mulakan dengan perubahan mudah hanya pada minggu ini. Contohnya, berhenti makan ikan tilapia ternak dari kolam yang menggunakan banyak bahan kimia dan beralih kepada makan ikan sardin laut liar yang kaya omega 3. Atau berhenti membeli udang beku import dan cuba berlapang dada dengan kupang hijau New Zealand yang diternak dalam persekitaran bersih dari alam semula jadi di selatan negara kita. Ini bukan sekadar soal memilih menu tetapi juga soal memilih satu jalan hidup baharu yang akan mempengaruhi kesihatan anda dalam masa 5 tahun, 10 tahun akan datang. Tubuh anda pada masa hadapan akan berterima kasih kepada anda kerana keputusan hari ini dengan satu hadiah yang mudah tetapi tidak ternilai. Sama ada daya ingatan yang lebih jelas ketika membaca buku pada waktu pagi atau sendi yang bergerak lebih lancar ketika bangun tidur. Kerana lautan membawa kebaikan dan keburukan pada masa yang sama, terdapat ubat penyembuh dan racun yang tersembunyi dalam rupa bentuk yang sama. Perkara yang akan membantu kita memilih dengan tepat bukan sekadar rasa atau harga murah, tetapi pengetahuan dan kasih sayang terhadap diri sendiri dalam setiap suapan yang kita masukkan. Dan sekarang saya ingin mendengar daripada anda, antara 4 jenis makanan laut yang baru kita bincangkan hari ini, adakah anda pernah makan jenis yang mana tanpa mengetahui bahawa terdapat risiko tersembunyi? Atau adakah jenis yang pernah anda abaikan tetapi selepas mendengar video ini, anda rasa mungkin ia adalah ubat panjang umur yang tersembunyi di dapur anda? Adakah perkara yang paling mengejutkan anda? Sila kongsikan pengalaman atau pendapat anda di ruangan komen di bawah ya. Pasukan kami sedang membaca setiap mesej dengan teliti dan akan sentiasa membalas beserta nasihat peribadi untuk setiap orang dengan penuh mesra. Jika anda mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa tekan suka, langgan saluran kesihatan warga emas dan kongsikan kepada kawan-kawan atau orang yang anda ambil berat ya. Kerana setiap sokongan anda adalah sumber motivasi penting yang membantu kami mencipta kandungan yang menarik, bernilai dan membantu menyebarkan tenaga positif kepada kehidupan ramai orang lain. Terima kasih dari lubuk hati kerana sudi bersama kami sehingga tamat video ini ya. Jumpa lagi dalam video seterusnya.